Quran kata, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah hidup di dunia ni melainkan mata'. Mata' ni seronok. Dunia ni seronok, tempat seronok dan menipu. Maka ramai orang yang tertipu. Pemimpin tertipu sehingga mereka leka dengan kuasa yang ada. Ulama tertipu dan leka dengan populariti. Ramai manusia kaya tertipu dengan kekayaan dia, dan orang miskin tertipu dengan kemiskinan dia. Suami tertipu sehingga lupa tanggungjawab dia. Isteri tertipu sehingga dia tidak taat suami dia. Anak-anak tertipu sehingga dia derhaka kepada mak ayah dia. Ibu bapa tertipu sehingga dia teralit dan tidak mendidik anak-anak dia. Ini dunia, tuan-tuan. Dan dunia ni ternyata dia berjaya memperdayakan ramai orang.